Macam Dr. Zaimi sebut, kerap jugalah kami pergi rumah Datuk ni sebab makan dan minum free. Jadi oleh kerana kita ni tak jadi duta mana-mana, sangatlah memerlukan makanan dan minuman percuma. Kan? Cuma dalam duk sembang-sembang tu, bukan sembang saya, banyaklah nasihat-nasihat. Antara nasihat yang saya rasa berat jugalah Datuk kongsi, seingat saya lah, Zainab Al-Ghazali ketika dia dikurung oleh rejim Jamal Abdel Nasser di Mesir. Semua tuan-tuan tahulah tentang kisah Zainab Al-Ghazali kalau tak silap. Jamal Abdel Nasser menawarkan jawatan besar dalam kerajaan, dan nanti adik-adik bila keluar mungkin sebahagiannya pegawai agama, pengarah jabatan agama, tokoh-tokoh lah masyarakat, dan mungkin boleh jadi PU. Banyak sekarang ni da'i interaktif, da'i online dan sebagainya, kan? Apa yang menarik yang Datuk Mufti sebut, minta dia juga kongsi pada tuan-tuan. Zainab Al-Ghazali kata, aku sebelum kau tawarkan benda ini, aku tidak pernah, ketika aku masuk di dalam dakwah ini, aku tidak pernah terfikir apa yang kau tawarkan ini. Tidak pernah ada dalam pikiran aku apa yang kau tawarkan ini. Ni baru aku tahu, kata boleh jadi menteri, ada tawaran ni. Mungkin kita boleh tanya diri kita, tuan-tuan, ketika kita masuk ke dalam jalan ini, kita masuk ke dalam dakwah ini, mungkin kita ada cita-cita yang besar yang kita nak, tapi bukan keikhlasan. Mungkin Datuk boleh tutup dengan sedikit nasihat untuk kami semualah.